Hari ni kita nak makan keropok leko and tengok proses pembuatan dia. Serius memang sedap sangat. And berita baiknya korang boleh dapatkan dalam TikTok Shop. Serius sangat menarik video kali ni. Korang kena tengok sampai habis. Sebelum tu korang tolong saya tekan like and komen apa-apa titik sebutir pun boleh. Untuk kali ni kita datang dekat Maming Keropok Leko. Sini sememangnya tempat singgah pelancong dari luar negeri ataupun luar angkasa. Yang datang setiu Terengganu mesti singgah. Mula-mula ni kita tunjuk proses menguli ikan dulu. Kalau tak silap dia akan uli selama sejam lebih, biar lumat-lumit segala ikan dan bahan-bahan dia dalam ni. Yang pentingnya keropok dia orang ni tak gunakan kanji. Jadi waktu korang gigit tu memang kuat sangat rasa ikan berbanding tepung tu sendiri. And next pula yang ni kita ada proses pengulian. Nampak memang senang kan? Cuba korang buat memang susah weh. Diorang akan potong dua macam ni untuk goreng. Jadinya korang akan dapat makan panas-panas gitu. Untuk rebus dia orang tak potong. Terus je masukkan dalam periuk UFO macam ni. Dalam beberapa minit je terus siap. And berita baiknya korang tahu tak? Maming Keropok Leko ni ada keropok vacuum. Jadinya dia orang boleh hantar depan pintu rumah korang. Bawah RM10 je dapat free sauce macam ni. Setiap hari beratus pack saya akan hantar. Tekan sekarang beg kuning sebab harga dia memang murah. Jadi tak apa masa, jom kita makan keropok Leko Maming. First kali kita makan dia punya keropok goreng dulu. Sekali gigi je penuh rasa isi ikan guys. And tekstur je lembut sangat-sangat. Serius tak ada langsung rasa kenyal kanji sebab dia memang zero kanji. Luaran keropok goreng ni crunchy gitu. And next saya nak rasa dia punya keropok rebus. Yang ni dia lagi lembut, lagi gebu, lagi nikmat. Lagi-lagi dia punya sos ni memang pekat melikat. Sos dia pula ada rasa manis, masam, pedas-pedas gitu kat ujung. Serius korang kena dapatkan segera Maming Keropok Leko ni. Kalau tak nak walk in boleh order secara TikTok Shop beg kuning saja. Ingat keropok, ingat Maming Keropok Leko. Let's go guys.